dah biasa lah. Dah biasa lah. Okay. Memang barai gila kalau kerja tu. Kira- Baju pun kotor. Kira kilang ke kilang ni 2 tahun lebih lah. Lebih kurang tu lah. Dan lepas tu Lepas tu dapat dia sebenarnya lepas SPM tu Aha. kan dapat panggilan politeknik. Aha. Saya dapat. Lepas tu kenapa tak pergi? Dapat. Tapi dia macam kau hari tak menarik dia bilang. Oh, tak ngam ah. Kat JB tu dapat. Okey. Dapat. Okey. Tapi tak pergi. Kira memang decide memang betul tak nak sambung belajar. Yalah biasalah orang tu tak pergilah. Ah. Kita okey je nak pergi. Oh, kalau ikutkan dia kalau nak ikutkan pergilah. nak pergi, Faham. kan. Okey. So lepas dekat Kedah pindah dekat Selangor. Ke ada tempat lain lagi sebelum Selangor? Dia sebenarnya nak keluar dari kampung lah. Ha. Macam nak kerja luar kan. Kita kat kampung kan. So pindah ke Selangor. Pindah ke Selangor. Dapat satu hari baca paper. Aha. Lepas tu tengoklah apa course yang kita minat tu kan. Okey. Tapi dia bukannya macam diploma apa, dia CJ je. Okey. Kat course je. Ah. Dalam Kos apa time tu?